Welcome to TM Motor World bersama saya Adib. Hari ini kita nak host cerita berkenaan tentang SBK. Kepada anda yang peminat-peminat dua roda, meminati kuasa tinggi Superbike, stay tune, tunggu sampai hujung. Saya cerita satu persatu. Yang ini adalah first CBR 1000RR atau lebih dikenali dengan nama dia Pikachu. Okey, apa yang special pasal motor ni? Satu adalah livery dia. Livery dia adalah Repsol. Yang ini adalah colorway meniru hampir 90% kepada MotoGP punya ketika zaman peak Marquez bersama dia lah. Sekarang Marquez sudah tidak bersama lagi, jadi livery ni pun susah untuk didapati. Okay? Jadi motor ni 2013, didaftarkan 2015, import baru. Okay? Apa yang special pasal motor ni adalah satu benda yang paling special, lampu depan dia dah full custom. Okay, saya tunjuk sikit. Yang ini adalah full custom punya lampu depan. Okay. So dia ada pakai projector light dan juga ada cut line yang memang cantik, tak ada menyilaukan mata orang nak kat depan dan sebagainya. Motor ni juga datang dengan mileage yang sangat-sangat rendah, 56,000 sahaja. Okey. Mileage baru 56,000. Condition engine sangat cantik sebab motor dah siap VC, dah siap dah semua bahagian engine, part semua dah buat balik. Tayar depan belakang pun sangat-sangat cantik, lebih kurang 80%. Rim lawa. Okay, disc tak ada crack, tak ada bengkok, tak ada apa. ABS function, traction control function, mode power delivered pun function, semua cantik. Motor ni jual tak mahal, tak murah. Dia duduk pada range yang orang kata mampu milik sebenarnya. Untuk 2015 punya motor, kita jual dengan harga 50,800 sahaja. Okay, 50,800 anda boleh buat loan deposit serendah RM1,000 sahaja untuk bulanan 1245, 60 bulan, 5 tahun. So apa yang special pasal motor ni? Satu adalah berat dia. Berat dia tak terlampau berat. Okay, untuk saya tinggi 173, ngam-ngam je. Okay, berat baru 200 something sikit. Okay, boleh tolak sebelah kaki kira turun kiri kanan jengkit sikit lah. Tapi ini adalah ketinggian yang sesuai kalau anda berada di atas Superbike. Sebab apa? Anda nak lean dia boleh. Okay, lean. Anda nak tegak dia boleh. Okay, tegak nak wheelie pun boleh, tegak wheelie, tak ada hal. Berani dengan tak berani je lah bang. Ni 1000cc bang, apa pun boleh jadi. Kita start sikit belanja. Ini pakai exhaust standard lah tapi Okey, kita tinggalkan Honda sekejap sebab kita nak beralih ke sini. Yang ini sangat-sangat special. Sebab apa dia sangat-sangat special? Sebab percayalah, sejantan mana pun anda, R1 tetap akan menggamit anda punya hati. Sebab apa? Yang ini datang bang, full jajan dan full restore A to Z bang. Full restore A to Z macam RZ yang buat. Tapi ini kita buat kat R1 bang. Daripada sekecil-kecil skru sampailah sebesar-besar skru, semua barang kita buat barang baru. Okay, first of all, apa yang kita buat baru bang? Ni cover set kita dah full repaint buat anniversary. Daripada depan sampai belakang kita full anniversary. Memang handsome gila. Tayar depan belakang Rosso 2. Yang ini owner boleh consider untuk tukar lah nanti. Owner boleh consider untuk tukar. Disc kita dah refurbish balik. Disc kita dah buat cun-cun, color dah naik. Sport rim pun kita dah repaint. Master pump pun kita dah repaint. Semua nampak macam baru kat motor ni. Tapi bang, bukan kita restore luar sahaja bang. Kita buat sekali engine bang. Dalam engine bang, boleh katakan hampir 90% bearing tu kat dalam tu semua dah baru bang. Retainer baru, timing chain baru, piston ring baru, bearing crankshaft baru. Banyak bang, kalau saya cerita nanti kan buat karangan ni barang baru dia. Okay, yang ini saya jual tak mahal, tak murah bang. Kena dengan harga dia sebab kita restore 49,800 2009 bang. Ini adalah sebelum wujudnya traction control pada Yamaha R1. Kalau berminat dengan ni bang, tolong bang WhatsApp saya terus. Sebab apa bang? Ini confirm orang akan berlari ni. Ni kalau siapa-siapa nak kejar R1500000 yang tu, suruh dia kejar dulu. Boleh kejar tak? Rasa boleh kot? Kalau kat traffic light je lah. Atau mungkin kalau dekat stesen pam minyak. Sebab minyak dah mahal. Aku dah jauh sangat Melabun ni. Okay. Ni bang, kalau tengok dekat meter, mileage memang 90 lebih. 90 lebih lah. 90 lebih mileage kat meter. Tapi disebabkan engine dia yang kita dah full rebuild tu bang, abang dengarlah bunyi-bunyi yang menginzalkan ni. Bunyi-bunyi yang boleh menggegarkan masa depan anak-anak gadis. Bunyi-bunyi yang boleh membuatkan budak kecil bangun tidur. Bunyi-bunyi yang boleh buat orang tua kat rumah melompat. Nak bercakap pun tak dengar.
Bang, kalau Akrapovic full system titanium ni tak mampu menggegar iman abang, kita pergi kat sebelah abang. Ini adalah motor yang sangat special bagi saya lah. Bagi anda saya tak tahu, tapi saya rasa mungkin akan jadi dalam satu tier list anda untuk memiliki sebiji Superbike. Sebab apa? Ini adalah RS V4 Superpole, ataupun modelnya lebih dikenali dengan RS V4 1000 RF Superpole. Bukan main panjang lagi cerita dia. Dulu model ni competition dipanggil factory atau sebagainya lah. Tapi yang ini disebabkan dia sangat limited dan rare dekat Malaysia, jadi model dia adalah RS V4 1000 RF Superpole. Panjang kan? Tapi inilah dia motornya. Kenapa dia membezakan di antara RS V4 biasa dengan RS V4 Superpole? Okey, di antaranya adalah dia datang dengan lampu depan yang lain sikit. Lain sikit je, tak banyak pun. Lepas tu dia datang dengan winglet original carbon. Sekali tengok rim dia macam rim yang tengah fenomena sekarang, macam CNC. Datang dengan front suspension Öhlins bang. Ya Allah, cantik betul gold dia. Dan juga master caliper Brembo. Dan juga Lightech punya wheel slider. Ini barang bang nampak macam comel-comel bang, tapi harga dia Masya Allah. Ini adalah original punya body slider Aprilia original. Harga dia abang fikir sendiri abang. Dan seterusnya dia datang dengan ni. Tada, Lightech footrest untuk RS V4 special ni. So body position anda boleh di-adjust ikutlah kepada lubang-lubang ni. Boleh ikut kaki mana yang selesa, mana yang tak selesa, ikut suka. Dan yang ini bang, dia datang dengan SC Project GP muffler original bang. Kejap lagi kita payung dia punya bunyi. Dan juga paling penting bang, kat situ terselit cantik Öhlins TTX main model. Ya Allah, duduk atas dia bang macam atas cushion bang. Masya Allah. Yang ini bang, dia punya berat bang tak sampai 200 kilo bang. Kalau kata 999cc standard macam ni, 2 biji, tak mampu lagi nak mencabar adrenalin abang sebagai seorang jantan, beli dia bang. 187 kilo bang. Untuk sebiji 999cc, oi ya Allah ya tuanku, aku rasa boleh pergi sampai 26 tu 2.6 second, maybe 2.2 second, wallahualam. Tengoklah rider dia macam mana. Motor ni datang siap sekali dengan ada lean angle. Motor ni datang juga siap sekali dengan ada wheelie control, ada sekali dengan traction control adjustment, ada ABS adjustment, ada launch control. Kalau cerita dia punya jajan bang, karangan memang takkan habis bang. Tapi saya bagi tahu bang, ini kalau beli tak rugi bang. Dia boleh duduk dalam kategori collector's item. Sebab apa dia collector's item? Superpole tak banyak bang kat Malaysia, cari lah. Kalau saya tipu lah. Tapi saya tak tipu, memang tak banyak model ni kat Malaysia. Ni kalau dah boring dengan Ducati, boleh pakai ni bang. Dah boring dengan Ducati, boleh pakai ni. Ducati tu orang kata mainstream sangat kan. Ni luar biasa sikit. Apa membezakan Superpole? Banyak sebenarnya. Dia punya mapping lagi agresif, tuning kat ECU dia lagi agresif pada RS-V4 biasa. Dan juga dia punya rumbling dan dia punya power aggression yang keluar daripada throttle body yang lain size. So dia punya head punya cam pun ada lain. Abang bawa dulu lah bang, baru tahu bang. Saya pun seram nak cerita pasal dia ni banyak, sebab rasa macam memang laju betul. Saya yang berat 110 kilo ni bang, duduk atas dia bang, Masya Allah. Tak tahu nak cerita macam mana bang. Tapi dia terselit satu benda bang kat sini bang. Dah laju-laju, dah 24, 26 kan, 27. Ini barang penting bang dia akan pergi kepada kita punya handling lebih tight, lebih comfort, lebih membuatkan motor tu rasa melekat dengan kita. Supaya kita tak lupa diri bang. Ingat kat rumah ada anak bini bang. Okay. Alright. Mileage motor ni 39,000 saja. Motor ni mileage 39,000, kita jual dengan harga 74,800. Ni harga yang anda bayar untuk sebiji collector's bike item okay? Untuk sebiji collector bike item, ini harga yang anda bayar, anda takkan rugi. Percayalah saya cakap. Deposit 20 something, tapi motor memang cun. Mileage baru 30 lebih. Kita start sikit, belanja dia punya bunyi. Nak pecah kenang telinga aku. Kalau abang-abang rasa bunyi V4 ni tak boleh lagi, nak lagi kau, wallahualam lah, saya tak tahulah macam mana Superbike yang abang cari. Sebab bagi saya RS V4 RF ni, Superpole ni dah cukup special lah. Dia dah memenangi ruang kat hati saya. Mungkin ruang hati abang juga. Kalau anda mencari motor Superbike, saya ada, tapi berkemungkinan tak lama
Sebab saya Superbike jarang-jarang tinggal lama dekat kedai, sebab dia nak bermau sautin baru dekat rumah abang-abang mungkin. Okay? So kalau berminat antara 3 biji ni, bagi tahu dekat saya minat yang mana, boleh WhatsApp saya terus, boleh cari saya, call saya terus. Tapi call confirm waktu bekerja lah, jangan lepas waktu bekerja nanti orang sebelah cubit. Okay? Right. So mungkin sampai sini saja kita punya review. Kalau anda nak review secara personal pun boleh, WhatsApp saya terus. Nak jual motor, nak trade in motor, nak cari motor, cari saya di TM Motor World. Thank you Zaz, bye bye.